Hai, hello, it's me Syirah Hussein. Okay, sebenarnya kita orang nak ajak makan. Syirah nak belanja adik makan. Tapi Syirah tak bagi tahu lah. Syirah nak belanja di Shabuyaki sebabnya Syirah dah belanja kat Montego. So this time Syirah belanja dia makan. Korang tolong doakan Syirah. Bodoh lah. Korang tolong doakan Syirah semoga ada duit untuk Syirah bagi hadiah dekat ibu dan ayah. Sebab birthday ayah 31 ni and birthday ibu I'm so sorry. Birthday ibu 31 Disember and birthday ayah 2 Januari. Pandai ambilkan gambar yang ala-ala kita. Pandai? Ala-ala Eropah. Pandai? Akak tolong ambilkan Ala-ala Eropah anca. So, akak ambilkan gambar itu. Cepatlah. Yalah banyak gerak. Thank you. Welcome. Sekarang kita tengah tunggu sebab kalau nak lalu Kamu mesti nak post kat YouTube kan? 9.50. Tapi sekarang baru pukul 9.45. So, kena tunggu lagi 5 minit. Tahu tak, jerawat Syirah ni tak tahu lah ni jerawat apa. Kat seminggu dah. Kat sini. Apa yang belakang ni kaca lah. Kalau jatuh Cantik kan? auto crack. Pernah jatuh banyak kali sebab casing ni adik beli SDG. Aku pun tak tahu apa benda aku. Okay, jom kira ada berapa tai lalat Syirah. Masa tu bagi casing ni. Habis bang. Ada berapa tai lalat Syirah. Tengok. Satu, dua, Alah. tiga. Tak nak lah. Ni ada 4 ni dapat ni. Adik Tengok tak duit adik dah 4. cakap dah, adik tak ada duit. 5. Apa lagi nak? Apa lagi? 6. Lepas tu ni ada Memang atas tak ada satu. duit, Kak. 7. Adik mesti tunjuk Ah, brand yang betul, dekat betul. fashion. Ni. Korang, kita orang dah sampai dah. Abang tu sumpah asyik gila. Kita 9.50 dan then kita orang keluar. Lepas tu kita orang keluar pintu ni, dia dah bagi orang masuk. Kita masuk pintu B tadi rasa. Rasa macam tak pula. Dia takut kita rompak Vivo Pizza. Tengah beratur sekarang. Tak boleh zoom lah guys. Tapi nampak lah Manda ni dengan adik. Adik macam kenapa ni apa? Whatsappan. Terima kasih Kakak Syirah. Bye. Doakan kakak Ia kaya. Semoga dipermudahkan urusan Amin. dan menjadi seorang isteri yang baik. Semoga Tak nak dapat kahwin. menjadi isteri yang tengah kata. Ya. Okay guys, untuk korang yang tak pernah makan and first time nak makan Shabuyaki, nanti Syirah akan tunjuk video lah cara dia. Cumanya korang nanti kena scan QR and then setiap orang akan dapat satu token lah. Token ni you boleh redeem anything yang you nak. Nanti Syirah akan tunjuk juga. And latest price and seat tak boleh pilih. And by the way, semua adik-adik Syirah tengah ambil makanan dah. Syirah tengah tunggu. Okay, untuk korang yang first time nak pergi, nak ajak family. Okay, kita pergi dekat bahagian kiri dulu, okay? Okay, harga yang ditunjuk tu include tax. So, korang jangan risaulah kalau tiba-tiba duit tak cukup. Dan soup. Syirah ambil Kyusu soup. Tu macam rasa ayam. And spicy miso soup. Dia macam tom yum tapi tak rasa tom yum. Tapi kalau mala tu, Syirah tak prefer yang mala lah sebab pekerja dia kata rasa pahit and sakit tekak korang. Kalau syabu-syabu tu tawar. Kalau sukiya tu rasa tom yum. Kimchi tu rasa pedas masam. So korang boleh decide lah nak mana. Boleh pilih 2, okay? Next, ni pilihan daging lah. Ada ayam, ikan, kambing dengan lembu. Setiap satu daging ni korang limit boleh ambil 4 dalam satu masa. So kalau rasa nak tambah lagi boleh tambah. So total boleh ambil 16 lah dalam satu masa. Okay, next, daging tu, lembu tu sedap. Kambing tu macam biasalah bau. Ayam tu sedap. Ikan tu dia cepat hancur. Macam biasa daging ikan kan. Okay, kalau untuk redeem token kat bawah, Syirah suggest korang ambil mochi. Mochi dia sangatlah sedap. Mochi normal je tapi dia sangatlah eksklusif. Mochi tu sangatlah eksklusif rasa dia. Tolonglah ambil tu, okay? Saya suggest. Okay, lupa nak cakap yang pasal harga tu. Dia akan berubah dari semasa ke semasa atas faktor ekonomi. So, kalau korang nak pergi yang
dekat-dekat ni, bolehlah rujuk harga Shira tu. Tapi kalau uh, lagi 1-2 tahun tu kena tengok TikTok balik, okay? Okay, bye-bye. Hi guys, okay. Dah makan banyak baru nak record. So, saya nak rasa mochi strawberry yang boleh redeem 1 token. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada rasa cheese and strawberry. And macam kalau makan banyak kuat muak lah. Adik ambil bingsu. Ni adik aku baru kaget nak makan. Kita dah habis. Dah tengah masak ini. Wih, korang sedap. Tolong makan dengan family. Sekarang kita dah rasa mochi durian macam. Ini juga yang okey lah. Dia ada situ tadi. Ada orang tu dalam tu ada orang. Dia nak ini. Tak. Jangan makan semua. Tapi strawberry Sibuk. Tapi strawberry dia tadi sumpah sedap. Okay lah. dia lah tak boleh ambil. Okay. Ni adalah ikan. Kalau hidup tu lah Dia cepat masak and pecah. Jadinya macam Kalau abang hantar dia. kayaknya kalau nak rendam tu Masak dia kan. masak ni. tak boleh lama. Sedap loh, sudah 5. Sorry. So, tadi saya dah makan gnocchi, daging and everything. So right now, saya dah nak makan sushi. Tak tahu rasa apa. Tapi nampak macam Itulah dia panggil challenge. Kalau tak suka ni dia tak buat. Siapa nak? Bang on je. Gas. I makan wasabi. Burger. Ni tak rasa adik kena ambil betul-betul masa ni. Adik tak goyang lah. Bu. Tak rasa. Adik jangan campur apa-apa. Dia ni wasabi je lah. Kakak makan apa kak? Kakak. Ini. Sedap tak? Sedap. Bang, jap deh. Makan. Anjay. Makan. Adik- Bagi dia ambil wasabi jap. Nak makan wasabi. Wasabi. Jom kita buat sekarang. No reaction Ini adik. sekali kita ambil daging. Kita ambil daging ya. Kita ambil daging. Tak tahulah daging ke ayam ni. Tapi yang penting ni daging ni. So kita cincang. Molek, tak nampak. Daging mochi. Banyak sangat tu. Mana tak ada warna pun. Okey. Nampak tak guys? Okay. Hijau. Dia tak hijau ni. So kita makan no reaction. Alright. Makan batu. Dah. Dalam perut tu dah pergi. Ya. Dia kuning, dia Petronas. No reaction. Je, padahal tengok muka dah tahu. Dah lah dia. Anjay. Adik nak makan nasi Stop makan. cool lalu. Tak okey, cuba makan. Dah tengok tangan dia sudah bergetar-getar. Bibir dia bergetar. Sudah, bibir dia macam ni. Jadi akan nampak. Dah lah dia. Ya, dia tengah menahan. So, sekarang kita orang berjaya habiskan 4. Alright. Thank you. Bila. Okay, kita orang berjaya habiskan 4 daging lembu, 4 daging kambing, 4 ayam dengan 3 ikan. Tadi Abang Danish kata 16, 30. Tiba-tiba baru nak letak Yadas Papa Zola. Tiba-tiba Papa Zola pula. Selamat menjamu saya. Sekarang tengok masak. Shirame Spicy miso sauce dengan dengan satu kyuso sauce. okay, so kita ambil tu. Tak tahu lah. Mocha. Yang Kakak jom. Jadi guys, asal dia? Oh, dia macam ni. Oh, lama. Sekarang kita berada di mana? Dekat Sabuyaki. Sabuyaki, Aeon. Ya. Bandaraya Melaka. So, ini GoPro lah. Ha? Ni kira GoPro ke apa? GoPro GoPro. Boleh lah tu. So sekarang ni apa ni? Kita tengah masak daging untuk kita makan dengan kakak. Kejap lagi dia nak tambah dengan sos dengan banyak dengan aiskrim
bingsu. Bingsu. Okay. So mungkin dia nak masukkan dekat dalam YouTube kan. Bye. Tengoklah Syirah makan. Jangan lupa Subscribe, follow dan komen lah. komen. Share, like, komen dan subscribe. Bye-bye. Okay. So Syah nak rasa bingsu blue coral. Sampai dia macam tu lah. Recommend tak? Sekejap, bismillahirrahmanirrahim. Mahal. Dah makan tadi. Rasa dia macam tu lagi. Rasa dia lain. Sedap lah. Cumanya unexpected lah dengan warna dia kan. Sebabnya bila kita tengok warna kan, kita typical, kita dah tahu kan. Tak kita mindset rasa blue coral. Tapi ni macam rasa Tapi before masuk sini, jangan lupa untuk tak makan tau. Sebab kalau makan, nanti dia macam bagian ni. Apa dia tak makan lagi? tak makan lah. Kau makan ni yang tinggi ni sampai separuh abang. Anjay. Orang 4 je tau. Semula cerita balik. Cerita balik sama. Banyak ya. Banyak. Macam tak penuh je. Kau faham tak? Sama. Baju Syirah dengan bingsu sama warna. Sama warna. Adik lah dapat ni korang. Go dek. Go adik. Go adik. Go dek. Boleh tak kalau kita ambil kambing? Kita tak nak ambil. Boleh? Boleh tak? Adik nak lagi 3 kambing. Sumpah time ni Syirah macam, adik kau biar betul dek. Kita orang Bang Danish tu yang jenis tak apa abang boleh tolong habiskan. Dia sampai stop makan tau. Tiba-tiba adik, boleh tak adik nak lagi 3 kambing? Korang boleh bayangkan tak, kita orang dah ambil 18 plate. Lepas tu dia nak tambah lagi 3 tau. Nanti korang dengar sampai last kali dia kata patutnya dia nak tambah lagi 1 plate kambing tu. Ya Allah tongku. Okey, kita sambung jom. Adik nak tambah lagi 3 kambing. Oh my god. Cepat, Nabi makan cepat tau. Ayah abang nak tambah. Boleh tambah ke? Boleh tambah? Tambah lagi 3 kambing. Adik tak habis siap Baik. Agak RM20 apa kan? Pakai 3 bekas je apa yang nak. Anjay. Gua ada lagi dah. Betul. Sini. Ya. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Baik gila. Okay, thank you. Oh, guys, adik tambah lagi 3 guys. Oh, Kali ni yang kali terakhir lah. contoh ada 2 dekat sini. Satu kat tangan dia. Ini kali terakhir tau. Masa kita dah tak tiba. Lepas tu dengan baju bulan bintang dia ni. Siap. Adik-adik tu tak? Adik macam siapa? Siapa? Samboy Kun. Guys, saya nak masuk air, lepas tu nak beli 3. Adik sangat gila. Sangat agresif. Tengok dulu dia masukkan apa? Dia masukkan sop. Dia masukkan sos pula guys. Grill. For sure Korean. Korean ke? Real life. Bang Danny. Bang Danny tolong. Kakak tambah. Kata kakak dah habis tanggungjawab kakak. Tanggungjawab kakak sikit je. Ya, Bang Danny tu ya. Molek. Ada yang nampak. Syirah makan bingsu. Apa tu kak? Sedap. Ni je kakak boleh makan. Tu sedap. Sedap. Macam makan beras. Okay, last Syirah rasa Syirah macam nak makan sushi for the last time. Let's go. Ada ni.
Tapi tak tahu, Syirah tak tahu Syirah nak ambil apa. Dia macam, Syirah makan. Syirah nak ambil ni kot. Syirah nak ambil ni. Ni tak kot, Syirah nak ambil ni je satu. Dengan dia. Satu kepala 46 kan? Nanti dia punya seorang dah 100 lebih. Dengan dia. Gila tak? Sarah. Sekejap banget. Sini rasa puas dah. Muka dah tak boleh masuk lagi. Abang ni sebab dia nak kerja lepas ni. Betul tak? Jadi dia tak boleh makan banyak. Cuba tengok Syirah ambil apa? Mungkin dawawi apa benda tak? Tidak, perut kau tak kenyang kot. Kakak kata Syirah perut kau sebenarnya. Cinta wen. The moment of truth. Korang. Aku tak tahu. Tapi serius. Tu tak bau dia macam apa? Macam telur. Kukus. Tapi tak kukus. Still ada bau telur yang hanyut. I'm so sorry. Saya tak hina makanan. Korang jangan judge reaction Syirah. Tapi Syirah memang tak boleh. Telur yang tak masak. And kalau separuh masak lagilah. Ataupun ada memang bau telur memang tak boleh. Wah. Ini mana dapat kau? Tutup dia tak. Nak bawa? Nak bawa? Tak apa. Bawa tutup tak ni. Nak bawa? Kakak bawa? Jangan ambil makanan macam Dewi. Makanan Dewi tu semua tu pelik-pelik. Dewi lah, family mat. Tak boleh pulang kan? Bagi ni tutup kan boleh? So, ini makanan terakhir kita. So, kita akan makan makanan ni. Bismillah. Protein. Protein Protein. Okay, next kita beli Kita beli roti untuk makan dalam kereta pula. dengan ayam untuk ayam juga. Bye. So far by the way tadi kena beratur lah. Ashraf, awak kena beratur lah. Oh, okay. Okay, so far Shabu Yaki Syirah 9/10 sebabnya dia tak ada aiskrim macam Betul, kalau betul, korang betul, tengok betul. Damia semua ada Dia aiskrim. tak banyak macam. Syirah still nak aiskrim. Yang mengandung Tapi dekat 9/10 tapi servis Infinity sebab dia terlalu sangat baik. Sama. And I really love it. Bau hijau. Repeat yes. Okay adik. First 10. Saya cakap 9 lah sebab Sebab? banyak makanan yang kita boleh try, contohnya macam daging. Tapi kenapa? Satu. Kurang satu. Lagi satu tu sebab aduh baru nak habiskan kambing lagi satu tapi tak sempat. Ujung-ujungnya saya pilih 3 sahaja. Sepatutnya nak ambil 4. Ya betul. Sorry perut baru nak habiskan. Bagi kakak Syirah rasa, bagi kakak Syirah dengan kakak Ashraf rasa 6/10. Sebab Sebab tak minat macam tu. Lagi satu tak banyak option. Dia tak banyak. Macam tadi dia punya bingsu pun 2 jenis je. Dia punya apa side dish dia dekat tu pun 4 jenis je. Macam tak berapa best sangat. Ada kata. sebabnya kalau macam dekat Damian semua macam ada corn something like that lah. Tak boleh. Ding iPhone. Okay. Phone, Zoom. Okey, apa ni? Akan bagi sebanyak 10. 7. Sebab 5 ada kambing. Lagi 5 6 7 lagi 2. Apa bingsu tu je? Bagilah aiskrim sikit. betul-betul. Bye bye. Ni muka ni yang jahat ni. Pada muka. Boycott. Okay, jadi itu saja dari Syirah. Apa nama YouTube Vlog ni pun Syirah macam malas nak edit-edit. Dan Syirah pun malas nak suruh korang subscribe ke apa. Sebabnya I'm not that type of person yang macam desperate sangat nak subscribe. Tengok Lisa kat subscribe. And korang tolong doakan Berapa? 06, 08 dimurahkan rezeki yang banyak, yang halal. So Syirah boleh 08, belanja 06. everyone dalam keluarga Syirah. Jadi dan Syirah pun doakan korang, semoga korang pun ada rezeki untuk nak makan. Kena Nak improve tu. makan kat Shabu Yaki buat family.
Jadinya itu saja dari Syira. So, bye-bye. Doakanlah semoga Syira nak buat vlog untuk Nak kahwin. Tak adalah kata New Syira Year. baik. Sebabnya kita orang ada family kita ada tradition untuk celebrate New Year. Alang-alang ayah dengan ibunya birthday. So, doakan. Assalamualaikum, bye. Oh, air Malone. Dah jumpa ke? Pikninya Syira punya nama. Guys, subscribe. Apa? Saya sebagai adik dia bersarankan korang untuk subscribe. Saya tu channel dari 2019. Jadi macam Syira subscribe. dulu suka Syira nak Post Malone. sikit pun naik tinggi tak? tak nak. Syira kena bagi duit lebih sikit kat YouTuber ke? Tak nak. Nanti dia akan promo. Dulu Syira suka Post Malone, sekarang The Weeknd. Bye. Adik tutup. Ayalah. It's judging me right now. Bye bye. Bye. Tidak, ini lipstick. Boleh.